sepanjang aku bercuti 2 tahun ni, memang banyak perubahan dan penambahbaikan lah dalam sistem yang apps aku pakai sekarang ni. Salah satu dia adalah kita sekarang sebagai rider boleh hantar parcel secara banyak. So memang senang kerja dia, tapi agak berpeluh sikit lah. Jom aku bawa kau jalan-jalan hari ni. Dia yang best kalau kau buat job ni, kau tak perlu bangau lama-lama. Sebab apa? Sebab dia datang sekali banyak. Takut kau je yang tak larat nanti. Dan harga fare dia agak memuaskan lah. Dia jadi lagi best kalau kau tahu area yang kau nak hantar tu. Sebab kau boleh settle cepat-cepat. Lepas tu kau boleh tunggu next order. Macam tu lah. Tapi agak penat jugalah buat job ni. Sebab tempat yang nak dihantar tu kadang-kadang jauh, kadang tu dekat je. Mana ada kerja tak penat? Kalau kau kerja tongging belakang lorong pun penat tau. Tapi yang tak bestnya, job ni ada resiko dia sikit. Masa kau hantar parcel ni dekat customer, make sure kau dah contact customer tu dan letak tempat yang selamat. Sebab kalau hilang, kau punya gaji siap-siap 2 hari kena tolak. Itu jam memang pisang tak berbuah. Dan kalau kau rajin, kau tangkaplah gambar sebagai bukti. Bukan apa, kadang-kadang customer ni pun musibat juga. Diorang nak pakai barang free, tu yang panjang akal diorang tu. Ujung-ujung kita yang rider ni yang kena bayar. Tak ke macam celaka perangai diorang tu tuan-tuan? Neraka lah tempat mereka. So far aku tak pernah kena lagi lah. Tapi kalau kena, koyak mat. So kepada korang yang buat job sama juga macam aku ni, aku pesan hati-hati lah. Penat kayuh benda ni. Kau berhujan, berpanas, kau main dengan bahaya lagi. So kalau korang nak tengok next video, make sure korang follow aku satu kali.